nak tahu kos pergi England dengan Turki hari tu pergi dekat aku punya profile ni kan, profile Jeff Karim, nampak tak? Okey kau pergi kat profile Jeff Karim ni, dia dekat playlist EPL Stadium Tour ni. Aku baru landing kau ke scroll International Airport. Kau scroll setelah 15 jam direct flight dari playlist ni, kau cari ada satu konten tu, korang scroll dekat EPL Stadium Tour punya playlist ni, kau cari ada satu konten tu, aku ada cerita berapakah kos yang ni yang pergi ni. Dunia ini keras, babe. Korang boleh pergi dekat sini. Ni yang tanya-tanya sebelum ni lah, berapa kos pergi London, Manchester dengan Istanbul tu. Abang pergi masa March 2023, KL, London, Manchester, Liverpool, Istanbul. Harga tiket masa tu ada diskaun, mata fare pergi daripada KL ke London untuk 4 orang lah, uncle dengan wife dengan 2 orang anak, 6688 lah, RM6,688. Beli masa mata fare lah. Normal price dia ialah RM13,648. Ni masa mata fare lah. Dapat diskaun lah 40% kalau tak silap. Dapat RM6,668 untuk 4 orang. So dekat London, uncle stay 4 malam 5 hari. Korang boleh tengok berapa kos. Pergi London berapa, masuk Stamford Bridge, Chelsea Stadium Tour berapa, family tour package 2 adult 2 teens £80 untuk 4 orang. Yang korang tengok uncle ambil gambar dekat changing room player Chelsea, ambil gambar dekat bench kan, dekat bench tempat duduk pemain simpanan kat Stamford Bridge tu. Macam-macam lah, kau boleh tengok piala-piala yang Chelsea menang kat dalam tu, kau boleh tengok jersey player. Korang pergi ni episod berapa Aku baru landing ke Heathrow International Airport dekat London setelah 15 jam direct flight dari KLIA. part 23 kan, dapat tak? Part 23. Thank you Prince Tago. Dekat part 23 ni dia ada cerita tu tempat-tempat yang uncle pergi, antaranya dekat Stamford Bridge. Stamford Bridge uncle masuklah Stadium Tour £80 untuk 4 orang. Lepas tu yang kedua dekat Tottenham Hotspur Stadium. Tottenham Hotspur Stadium ni uncle tak masuk lah, kita bergambar je lah kat depan stadium. Ini yang dekat London lah. Masa dekat London uncle pergi Stamford Bridge, uncle pergi Tottenham Hotspur Stadium, Emirates Stadium, Arsenal. Lepas tu uncle pergi Wembley, satu lagi Stadium England. Terusnya abang pergi ke Manchester. Ni kos lah, kos makan dekat London apa semua ada tulis kat sini lah. Lepas tu pergi ke Manchester uncle pergi Old Trafford dengan Etihad Stadium. 2 stadium je lah dekat Manchester. Old Trafford Manchester United, Etihad Stadium Manchester City. Lepas tu pergi ke Liverpool. Dekat Liverpool uncle pergi Anfield lah. Kita pergi Anfield tapi tak pergi dekat Stadium Everton tu, Goodison Park tu tak pergilah. Just dekat Liverpool kita pergi Stadium Anfield. Dekat dalam ni adalah tulis harga semua, berapa naik train, tapi kebanyakannya dapat diskaun lah. Kena pandai cari discount code apa semua lah. Nak naik taxi dia kan macam Grab je. Manchester kita pergi Old Trafford dengan Etihad. Liverpool kita pergi Anfield saja. Harga tiket semua ada lah, harga tiket apa semua sama-sama kan. So kau pergi dekat playlist, dekat profile Jeff Karim, masuk EPL Stadium Tour, cari part 23. Part 23 ada cerita semua lah. Uncle tak beli tiket flight pergi balik lah daripada KL ke UK. Tiket pergi daripada KL pergi London, lepas tu daripada London pergi Manchester naik train lah. Liverpool apa semua tu naik taxi. Lepas tu balik daripada Manchester, airport Manchester, transit ke Istanbul. Memang sengaja lah pilih tiket Istanbul Turkish Airlines supaya dapat stay lagi 4 hari dekat Istanbul. 4 hari tu transit lah. So tapi dekat Istanbul tak pergi stadium lah. Just itu ialah wishlist wife uncle lah dengan anak-anak nak tengok Istanbul. Istanbul memang cantik lah. Sejuk gila lah masa tu, winter kan. Tapi lebih sejuk dekat London dengan Manchester lah, lebih sejuk daripada Istanbul. Dekat Istanbul tu tak payah pakai jaket pun okey dah, tapi kena pakai jugalah, sejuk juga. Just pakai long sleeve je. Lagi satu, korang boleh masuk dekat uncle punya muka buku. Korang tengok dekat uncle punya
profile picture ataupun dekat profile picture pun ada. Dekat profile picture ni korang view, dekat caption ni pun ada. Ni lebih senang lah daripada kau tengok kat konten tadi tu. Dekat caption untuk dekat Uncle punya muka buku ni, dekat profile picture ni ada detail lah. Ni lagi senang baca. Korang lagi senang baca kat sini lah. Ini disediakan oleh wife Uncle lah. Travelog ni korang boleh baca, panjang jugalah, kena rajin membaca lah. Baik kau pergi dekat muka buku abang, tak boleh sebut lah laman ni kan, ataupun korang pergi dekat profile cover foto. Ni balik daripada London itu ada wartawan nak interview Uncle lah. So Uncle interview dengan dia, nama dia Majority 7 ni. So ada masuk paper lah itu. Kat sini caption ni pun ada. Dekat caption cover foto ni pun ada tulis Travelog Family Winter March 2023 ni. Berapa kos, berapa tiket flight, dekat London berapa kos dia, naik train berapa, semua lengkap kat sini lah. Pandai Uncle buat karangan kat FB. Bukan yang ni wife Uncle yang tulis. Yang ni wife Uncle yang tulis. Travelog ni Uncle copy paste je lah. Sebab share dekat group backpackers kan, kita share supaya ramai boleh dapat manfaat lah daripada kita orang punya family trip ni. Kita orang gamble je, pergi sendiri je, study daripada internet je. Kita tak ada guna agent, tak ada guna ulat ke, semua study sendiri sebelum pergi tu. So kita dapat jimatkan banyak kos lah. Korang pun boleh macam tu lah. Kalau pergi sendiri memang banyak jimat lah kos daripada korang ikut travel agent. Boleh je kalau nak ikut travel agent, ada duit ikut travel agent, lebih senang lah. Tapi dia yang tentukan lah. Dia dah sediakan transport, hotel apa semua kan. Macam kalau pergi DIY ni kita sendiri lah, pandai-pandai lah cari tiket murah, study 6 bulan sebelum nak pergi tu study. So boleh dapat tiket murah lah, lebih banyak lah jimat. Ni gambar masa kita pergi Korea ni, Jeju Island ni. Ni masa 2020, betul-betul sebelum Covid tu, tahun 2020 bulan 2 kita orang pergi Jeju, Pulau Jeju dekat Korea. Balik beberapa minggu lepas tu terus Perdana Menteri masa tu Muhyiddin Yassin terus umumkan PKP. Terima kasih bang bagi tips travel. Korang boleh masuk muka buku abang, korang boleh copy paste lah, save ke dekat apa ke. So ada idea lah untuk kau travel. Mungkin korang boleh dapat lebih murah kalau korang pandai cari flight ticket, tunggu mata fare, mungkin boleh dapat lebih murah. Tapi tak digalakkan pergi dalam masa terdekat ni lah, sebab ringgit kita tengah jatuh sekarang. 1 pound sterling bersamaan dengan RM6.30 lah sekarang. Tinggi lah mata wang. So tunggu mata wang kita kukuh baru pergilah. Kalau pergi sekarang banyak duit habis lah. Dulu masa abang pergi hari tu okey lah, 5.5, 5.4 macam tu. 1 pound sama dengan RM5.40 macam tu. So still okey lah. Ash and Wife, salam bang, nak tanya baju atau merchandise di Chelsea Megastore murah atau lagi mahal? Lebih mahal. lebih mahal, tak digalakkan lah. Kalau jersey tu ada jual dekat local store macam Alisan Malaysia kan, better beli kat Alisan. Sebab kalau harga dalam Great Britain pound memang mahal. Bayangkan jersey Chelsea masa tu, masa abang pergi tu dekat Stamford Bridge tu, harga retail price dia ialah 80 pound. 80 pound kau kalilah dengan 6 berapa. Kalau kau pergi Alisan mungkin kau boleh dapat 299 je retail price. Kalau ada discount lagi 30% boleh dapat lagi murah. Ataupun korang boleh masuk laman muka buku abang tu, korang klik album lah, adalah gambar-gambar, abang ada upload gambar dekat sana. Korang kalau nak beli jersey, Uncle ada lebih 2,500 live. Macam biasa Uncle ulang, korang masuk dekat Uncle punya FB, dekat pin album tu ada detail setiap gambar. Okay Ash and Wife, impian nak sejak Stamford Bridge sekali semula. InsyaAllah tak mustahil lah, tak mustahil. Boleh, mudah je. Kau dah pergi sekali, lain kali kau pergi, senang je. Okay, jumpa lagi next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daripada Jeff Karim. Bye.